Okay guys, telefon terbaik bawah RM2,000 kalau kau tanya aku, bukan telefon Infinix, bukan telefon Samsung, bukan Xiaomi, but telefon Honor. Honor 400 yang baru ni. Nak tahu kenapa? Mari aku cerita. Yang first kali, kau tengok design dia. Very premium, flat. Yang paling penting tu lah flat lah kan, sebab sedap nak pegang. Dia punya flat ni pun, tengok ni, tepi dia pun flat, tak ada lengkung-lengkung. So bila kau pegang tu memang sedap gila kat dibandingkan dengan 400 Pro yang jenis curve tu. Yang kedua pula, kamera dia yang boleh kata padu jugalah. Dia datang dengan kamera utama 200 megapiksel dan aku boleh kata kamera dia memang nice kat sini lah. Ada ultra wide 12 megapiksel dan korang boleh zoom sampai 4 times. But dia punya main utama dia dekat sini lah dia punya portrait mode lah, di mana dia ada hard code. Macam kau tengok ni, ada banyak hard code dan tengok ni, hard code color, vibrant dan juga klasik. Dan apa yang aku paling suka, dia ada film simulation ataupun emulation, which is macam kalau korang suka gambar daripada Fuji ke Kodak ke, korang boleh dapat kali tu. Ni contoh kau ambil, ni hasil daripada dia punya portrait. Sekejap aku tunjuk. Ini semua hasil gambar dia lah, selfie and few things. Look at this. Ni semua film look . So kau nampak warna lain sikit. So kalau korang yang suka warna-warna yang macam Fuji tu, this is the way to go lah. Dan untuk yang ketiga pula, dia datang dengan Snapdragon 7 Gen 3. Yes, technically kalau kau compare dengan telefon-telefon macam Infinix, memang kalah performance. But this one, 7 Gen 3 is very optimized dengan chipset disebabkan dia dah setahun dah kan. So banyak game boleh go dengan setting yang maximum, which is something yang aku rasa korang akan suka punya. Dan nak kata panas pun tak, dan nak kata dia lemah pun tak. Dia macam really good chipset untuk harga dia. Dan cakap pasal harga, kau mendapatkan dia dengan harga RM1,899. Kalau pre-order sekarang, kau dapat versi 512GB storan dengan 12GB RAM. Gila tak gila? Dan of course, aku terlupa nak mention, dia juga datang dengan fungsi-fungsi AI yang hebat. Contohnya kan, kalau aku nak cakap korang boleh tengok video kat YouTube aku, dia ada banyak AI macam, di mana korang boleh tukar video, di mana korang boleh tukar gambar yang biasa ke video, which is very nice. Lepas tu dia juga macam-macam lah, macam AI Razor, AI Cut Out dan juga fungsi-fungsi AI macam Magic Portal dan banyak lagi lah. Aku nak cerita korang, memang korang rasa macam aku menjual. Tapi this one is actually legit tu kat korang. Kalau korang mencari telefon bawah RM2,000, Honor 400 ni bagi aku is the way to go lah. You guys should check it out. Kalau korang nak tahu lanjut di mana perbezaan ni antara yang ni dengan versi Pro, kau boleh tengok kat YouTube aku. So itu saja. Bye bye.